Ustaz nak kongsikan tuan-tuan satu amalan. Satu amalan tuan-tuan, amalan ni dia panggil Ibu Pitih. Amalan ni maksudnya dia dapat menarik rezeki anda 10 kali ganda. Ustaz bilang 10 kali ganda tuan-tuan kalau tuan-tuan buat Ibu Pitih ni. Ibu Pitih ni Ustaz dah buat dah ajar berapa lama? Banyak tahun dah tuan semua. Banyak tahun dah dan ramai yang mendapat hasil daripada ibu duit ni. Ibu Pitih ni tuan semua kalau tuan-tuan amal, okey. Yang paling penting sekali sedekah anda tu anda buat akan mendatangkan rezeki yang memang berlimpah luas. Jadi dan amalannya bukan payah tu, mudah amalan dia, memang mudah tu semua. Dan kalau anda tak boleh buat, Ustaz tak tahulah bagaimana kalau anda nak katalah anda tak boleh buat, tapi ramai makcik-makcik yang boleh buat tu semua dan mereka alhamdulillah tuan-tuan, kedai tak laris tu semua. Duit tak ada duit, susah tu semua, susah dia pulihkan balik dia punya kehidupan. Dan suami isteri sentiasa bertelagah kerana kekurangan duit, maka duit mereka sentiasa ada dengan amalan Ibu Pitih ni. Kalau anda nak Ibu Pitih ni tuan-tuan semua, okey, siapa nak? Okey, kata nak, insya-Allah anda akan dapat amalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.